Ada seorang hamba dia cakap dia jarang solat, tapi dia kata sebab ada cara lain nak dapatkan pahala. Tambahannya dia cakap tak mestinya solat penuh itu dapat masuk syurga. Apa pendapatnya? Ada orang laki-laki dia kata kalau kita solat tak cukup tak apa, ada cara lain nak dapatkan pahala. Jawabnya betul, tapi pahala yang lain tidak dikira. Bila? Jika tidak sempurna semayang. Apabila peristiwa Isra' Mi'raj, diwajibkan kita semayang sehari semalam 50 kali. Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, kamu tak larat umat kamu nanti, pergilah minta kurangkan. Lalu Allah kurangkan menjadi 5 waktu saja sehari semalam. Kemudian Allah pun menitahkan la yubaddalul qawlu min ba', selepas daripada 5 ini tidak boleh kurang lagi daripada 5. Maka turun Nabi ke bumi malam Isra' Mi'raj, berjumpa dengan manusia. Nabi kata khamsu salawatin fi yaumin wa lailin faradahunallahu alaikum. Allah Taala fardukan atas kamu sehari semalam 5 waktu, tak boleh kurang daripada ini. Faham? Jadi siapa yang semayang 3 saja, faham? 2 tidak semayang, kemudian dia amalkan amalan-amalan lain, semua amalan lain tidak berguna. Kerana Nabi syaratkan mesti cukup semayang dulu. Faham? Dalil sebut dalam hadis, awalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal yang Allah akan tanya dan kira dulu atas seorang manusia pada hari kiamat ialah salatnya dulu. Wa in saluhat salah sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya cukup barulah elok amalan yang lain. Kalau salatnya tak cukup atau tak salat, maka tidak ada dikira amalan yang lain. Dan pada hadis yang lain, umududdin as-salah, tiang agama ialah solat dahulu.